kalau dari segi apa orang panggil tu, degree of kesusahan tu of course sangat berbeza lah. Which is macam memang jadi presiden tu lagi susah. Kalau dari segi how to balance tu, tapi macam menarik juga sebab macam Naziah cakap, bila dia makin busy, CGPA makin naik kan. Dia the same case happen to me jugalah. Macam sebab rasa bila kita makin busy ni, kita akan lebih appreciate masa tu. So kita akan macam, oh cepat-cepat buat benda ni. Kita then okay, kalau nak dari segi how to manage time tu lagi-lagi akademik lah, sebab itu sebenarnya priority utama kita masuk universiti. Ana kalau dalam kumpulan apa-apa group assignment, Ana akan ambil role sebagai orang yang susun timeline tau. Macam okay, contoh due date assignment ni adalah pada week 10. So Ana akan senaraikan terus week 1 sampai week 10 tu buat apa. Dan kenapa juga Ana buat macam tu, ni Ana ambil tips daripada orang lain jugalah, which is supaya jadual contoh discussion semua tu dia akan ikut masa kita. Macam nak buat discussion waktu ni sebab ni je sebenarnya waktu aku free, macam tu lah. So itu satu jugalah, macam be proaktif jugalah dalam grup tu kan, macam kita yang susun timeline tu. Tu yang pertama. Yang kedua, bila menjadi ataupun memegang jawatan yang sangat berat ni, sebenarnya kita sangat memerlukan support system yang lagi kuat lah. Maksudnya support system yang bertanyakan keadaan diri kita tu lebih kerap. Sebab bila kita memegang jawatan ni, dia walaupun dia organisasi ataupun secara kumpulan buat kerja, tapi sebenarnya dia ada juga masa yang kita rasa macam keseorangan lah. So untuk check on other friends kita yang memegang jawatan tu sangat penting jugalah. Dan support system tu bukan sahaja dari segi organisasi lah, tapi juga dari segi akademik. Maksudnya contoh kalau kita tak faham dalam apa-apa subjek ke topik ke, kita ada kawan yang kita boleh rujuk dekat dalam kuliah tu. So basically macam build a support system in wherever you go lah, macam dalam akademik, dalam organisasi macam tu.